Seterusnya, kita masuk langkah pembelajaran yang kedua, iaitu aktiviti menulis perenggan isi secara berstruktur seperti yang kamu semua telah pelajari sebelum ini. Tajuk penulisan pada hari ini ialah kebaikan sifat amanah dalam diri seseorang. Pada langkah ini, kamu akan membuat dua aktiviti, iaitu menulis dua perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan bahasa yang gramatis, seperti gambar rajah yang dipaparkan. Terdapat sebanyak 6 isi penting kebaikan sikap amanah dalam diri seseorang. Yang pertama ialah dapat meningkatkan jati diri. Kedua, dapat mendapat kepercayaan daripada orang ramai. Yang ketiga, dapat mengelakkan diri daripada berperkelakuan negatif seperti rasuah. Yang keempat, seseorang yang mempunyai sifat amanah akan disenangi dan didampingi oleh semua pihak. Yang kelima, dipandang mulia oleh segenap lapisan masyarakat. Dan yang terakhir sekali, iaitu dapat menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan.